Imam Ghazali. Jadi kita belajar ni ibarat cawan yang kosong. Kita datang, kalau cawan kita dah penuh dah, tok guru masuk air lagi tak boleh masuk dah lah. Kan? Sopa kita nak belajar silat lah kan. Nak belajar silat, kita dah belajar dah. Bukan kita nak ambil pelajaran guru tu. Guru tu nak cerita begini-begini. Oh, saya tahu ni, saya tahu. Guru tu nak cerita, yang ni pun saya tahu juga dah. Lama-lama guru pun malas dah. Kan? Dah cawan penuh datang belajar buat apa? Dia kena cawan yang kosong, barulah tok guru dia bagi ilmu kan. Kita berlagak tak pandai tak apa. Sebab tu tok guru pesan, masuk gelanggang saya ni, apa-apa yang ada yang pakai tu sangkut di tepi gelanggang. Jangan masuk. Jangan bawa masuk. Tidak, kamu tak dapat ilmu. Segala ilmu-ilmu simpan, sangkut tepi gelanggang dulu. Belajar ilmu saya, barulah boleh dapat. Sebab apa? Guru-guru ni dia lagi berpengalaman. Kan, orang tua-tua ni dia pengalaman. Kita nak pertikai guru, kita tak tahu pengalaman dia tu macam mana. Kita ambil contoh, kata Imam Ghazali bagi contoh. Orang demam. Kita dah tahu dah dia tu demam. Ni macam mana nak buat anak saya ni demam? Kalau demam, dia kena selimut bagi panas badan. Kita tak mau percaya cakap orang tua-tua ni, dah lah kau untuk panas, nak suruh selimut lagi. Dia guru ni tak boleh pakai. Padahal selimut tu nak bagi dia berpeluh. Baru cepat kebuah. Contohnya, lagi satu ubat. Dah lah kawan tu demam, pahit mulut, makan apa tak boleh masuk dah. Ni bagi ubat ni. Ubat punya lah pahit. Ini ubat apa ni, dah lah mulut dia pahit kan, bagilah yang manis. Kita tak tahu pengalaman orang tua. Yang pahit tu lah ubat. Jadi jangan sombong dengan guru. Sekarang nak masuklah pelajaran kita hari ni. Masih adab yang ketiga. Jangan sombong dengan ilmu, jangan sombong dengan guru. Telah diperingatkan oleh Allah Ta'ala dengan kisah Nabi Khidir AS dan Nabi Musa AS. Nabi, ini kita dah cerita dah dulu, ringkasnya. Nabi Musa sangka dialah orang yang paling banyak ilmu di dunia. Bila kaum dia tanya, siapa yang paling banyak ilmu sekarang ni? Akulah. Aku tak tahu siapa-siapa orang lain yang paling banyak ilmu. Sebab waktu itu memang Nabi Musa lah Rasul utama di dunia ni. Kemudian malaikat Jibril datang tegur. Dia kata ada lagi yang lebih berilmu. Kamu pergi tempat sekian-sekian jumpa dengan dia. Ringkas cerita lah. Ringkas cerita, jumpa lah dengan Nabi Khidir ni tadi. Quran tak sebut Nabi Khidir, tapi dari sumber-sumber lain dia kata Nabi Khidir. Nabi Khidir kata, kamu nak ikut aku boleh. Ni surah Al-Kahfi ayat 67-68. Maksudnya, engkau wahai Musa tidak akan sanggup bersabar bersama-sama aku. Bagaimana engkau hendak bersabar dalam persoalan yang engkau tidak ada pengetahuan tentangnya? Ni betul nak belajar ni? Memang aku nak belajar. Sebab Tuhan kata kamulah orang paling berilmu di dunia ni. Boleh nak belajar, tapi kamu tak akan sanggup punya. Dah nak belajar juga. Elok tak usahlah, kamu tak sanggup sebab kamu tak tahu. Nak juga, nak boleh. Tapi syarat dia, kamu tak boleh tanya. Sebelum sampai tempoh dia jangan tanya lagi. Sampai aku sendiri bagi tahu. Kan tok guru kadang-kadang dia simpan dulu. Bukan dia nak rahsiakan setara mana, nak tengok kita ni mampu pergi ke tidak, baru dia nak cerita. Lalu Nabi Khidir membuat syarat, iaitu Nabi Musa mestilah diam, harus diam. Mestilah diam dan terima saja. Nabi Khidir berkata, jika engkau mengikut aku, maka janganlah bertanya tentang sesuatu sehingga aku sendiri yang akan menceritakan kepada kamu nanti. Boleh? Garanti boleh. Saya tak akan tanya. Tapi bila dia lalui satu demi satu peristiwa, dia tanya. Peristiwa yang pertama, dia bagi rosakkan sampan orang miskin. Peristiwa kedua, nampak budak kecil dia kepak mati. Dah 2 kali tanya orang. Siapa dia ni bunuh budak kecil? Budak kecil tak berdosa. Dia bilang akhir balik, mana boleh bunuh. Sampai yang ketiga pula, yang terakhir lah, orang kampung tu semua sombong-sombong, tapi Nabi Khidir tolong pun baik pula binaan dalam kampung tu. Dah cukup 3 kali dia tanya, Nabi Khidir pun buka cerita lah, mulai sekarang dah putih kita punya hubungan anak murid guru. Sebab aku pesan jangan tanya, tapi 3 kali dah kamu tanya. Nabi Musa kata tak apalah, saya memang tak mampu nak ikut lah, ilmu tok guru tinggi sangat. Jadi dia pun bagi tahu sebenarnya sampan tadi dia rosakkan sebab lepas tu nanti ada raja yang jahat, dia akan rampas semua sampan. Tapi sebab sampan orang miskin ni tadi berlubang, dia tak ambil. Jadi orang di tempat tu habis tak nak sampan semua.
Kecuali sampan orang miskin ni tadi, sempatlah mereka baik. Nak bina sampan baru, nak jemuk kering apa semua kan zaman dulu berapa bulan. Jadi bijaklah Nabi Khidir, bijak. Dia ada ilmu, nak tahu apa akan berlaku. Yang kedua pula, dia bunuh budak kecil ni tadi. Rupa-rupanya budak ni bila besar nanti dia akan menyusahkan mak bapak dia, sampai kan mak bapak dia ni agama jadi rosak. Jadi atas perintah Tuhan, bukan Nabi Khidir pandai-pandai, dia bunuh dulu budak ni siap-siap. Jadi selamat mak bapak dia. Yang ketiga tu pula, kampung orang yang sombong minta air tak mau bagi. Orang kampung tu halang. Tapi dia perbaik pula satu dinding, satu rumah di situ. Sebenarnya dalam dinding rumah tu ada harta anak yatim. Harta ni dia hampir nak keluar dah sebab dinding tu nak pecah. Nabi Khidir dia perbaik. Sebab apa? Anak-anak yatim ni, kalau harta tu terkeluar sekarang, harta ni akan disalahguna oleh orang yang jaga mereka ni. Mereka ni umur tak cukup, dia tak boleh urus harta lagi. Harta ni kena tukang jaga dia urus. Habis dia ambil semua. Tapi bila Nabi Khidir perbaik dinding tu tadi, harta ni dia tersimpan, sempatlah budak-budak ni cukup umur balik dulu, baru dinding tu pecah. Jadi harta mereka ni selamat. Sebab bila balik, dia boleh uruskan harta tu sendiri. Jadi bijaklah Nabi Khidir ni. Tapi dia pesan, belum sampai masa jangan tanya. Nabi Musa tak sabar, tanya juga. Bila tanya juga, dia terpaksa batal lah dia punya perguruan tu.